Apa ni? Solat jenazah ni perlu ada wuduk atau tidak? Solat jenazah kena ambil wuduk ke tak? Jawabnya, tengok dulu. Kalau solat jenazah itu doa saja bukan solat, sunat ambil wuduk. Kerana dalam bab berdoa tidak wajib, tidak disyaratkan berwuduk, tapi disunatkan berwuduk. Tapi kalau semayang jenazah itu adalah solat, maka wajib kena ada taharah. Kerana sebuah hadis, miftahus solah at-taharah, pembuka bagi solat itu taharah. Kita nak dapat jawapan semayang jenazah kena wuduk atau tidak, kita kena hukumkan semayang jenazah itu solatkah atau doa saja. Saya jawab, semayang jenazah ni sebenarnya doa ke semayang? Kalau semayang wajib wuduk. Dalil wajib, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Taala tak terima solat kamu, Pak, bila kamu berhadas sampai kena ambil wuduk baru Tuhan terima. Hadis yang kedua, Nabi mengambil wuduk, tengah mengambil wuduk separuh dah habis, orang kata ada solat jenazah di masjid, Nabi pun hunggar siapa ke dinu, Nabi solat jenazah. Sebelum itu Nabi sempurnakan ambil wuduk dulu. Maka menunjukkan solat jenazah itu kena berwuduk. Faham? Dan dalil yang paling kuat ialah sebuah hadis Nabi. Nabi kata gua ni, miftahus solah at-tuhur, tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Anak kunci bagi solat ialah bersuci, dan pembukaan bagi semayang itu mengharamkan dengan takbir, dan yang menghalalkannya ialah salam. Maksud hadis ini, solat itu dibuka dengan taharah, mana bersuci dulu, dan dimulakan dengan takbir, dan diselesaikan dengan salam. Maka kita tengok, adakah semayang jenazah mula dengan takbir, habis dengan salam? Semayang jenazah mula dengan apa? Dengan takbir. Kalau berdoa mula dengan apa? Bismillah. Tengok imam doa apa semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu baru doa, tidak ada takbir. Tapi solat jenazah ada takbir tak? Ketika Nabi mengumumkan Raja Najasyi di Habsyah meninggal dunia, wafat, fa kharaja ma'al ilal musalla, katanya sahabat, Nabi kharaja ilal musalla, keluar pada tempat semayang jenazah, wa saffa bihim, Nabi buat saf dengan semayang orang ramai, buat saf, fa kabbara arba'a, Nabi mulakan solat jenazah, takbir, lepas tu 4 kali takbir. Jadi kalau jenazah solat itu ialah benda yang mula dengan takbir sudah dengan salam, jelas di sini semayang jenazah adalah solat. Kan semayang jenazah mula dengan takbir, selesai dengan salam. Siapa yang kata solat jenazah tidak wajib berwuduk, dia hanya doa saja, tidak betul. Kerana kalau doa tidak mula dengan takbir, tidak habis dengan salam. Doa mula dengan bismillah, habis dengan alhamdulillah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Doa walhamdulillahi rabbil alamin. Mula bismillah, habis alhamdulillah. Itu bukan solat. Tidak ada doa. Mana ada imam berdoa dengan takbir? Tak? Ada doa dengan takbir? Tak? Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Ada? Tak ada. Faham lagi?
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gitu? Tak ada. Tapi sembahyang jenazah Makabbara arba'a, Nabi takbir Allahu Akbar. Habis dah yang keempat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka itu adalah solat. Bila solat wajib